yang berlaku ialah nak tak nak, kalaulah ada orang di luar tanya saya lah, kenapa harga elektrik naik, boleh tak turunkan? Dia payah sikit lah, kerana harga untuk menjana elektrik ni 69%-nya bergantung kepada bahan api. Arang batu kita import. Gas sekarang ini kita makin import. Kalau di Semenanjung 30% daripada keperluan diimport, dan untuk 2-3 tahun akan datang dia akan terus naik sebab gas kita makin tak ada kan. Jadi gas ni ikut pasaran dunia. Kalau harga minyak naik, harga gas naik lah. Jadi sebab itu, kalau nak katalah ada mana-mana kerajaan yang boleh menurunkan harga elektrik, susah sikit lah. Sebab itu kita dulu antara benda pertama yang kita utarakan ialah negara perlu melalui peralihan tenaga. Kita kena kurangkan daripada pergantungan kepada bahan api fosil ni, arang batu ataupun gas, bertukar lebih kepada solar. Solar ada masalah dia lah kan, dan ada kos dia. Tapi untuk jangka masa panjang, kita perlu beralih kepada solar, kerana solar ialah bukan bahan api. So, tapi ada yang komen lah. Dia kata okay, I mean, having said that, sebab kita ada satu player je, iaitu TNB. Kenapa kita tak create more competitors? With more competition, kita kata, dia akan boleh main harga. Contoh kat UK kan, gas provider kan dia banyak. Jadi kita boleh ada alternatif. Kemudian kalau kita tengok telco umpamanya, ada banyak pesaing. Jadi kita boleh dia main harga kat situ. And then another one, IPP itself. Is it like supposedly IPP itu sebagai alternatif kepada TNB? Tapi sekarang ni tak jadi begitu.